Tujuan program ni yang pertama kali diadakan ni adalah untuk memberi peluang kepada usahawan veteran ATM Negeri Perak yang berniaga, yang cara kecil, cara besar sebagainya, untuk sama-sama berniaga di satu tempat. Kita gabungkan seluruh usahawan ni untuk mempromosikan atau menjual hasil produk-produk mereka. Selama ini mereka buat perasingan di seluruh negeri Perak, kita panggil. So pada 3 hari itu kita ada 100 tapak niaga ataupun booth untuk veteran, dan 100 booth ni saya fahamkan 80% telah pun disewa ataupun dibiayai oleh veteran. 23 malam tu kita ada ceramah perdana oleh pencetus rumah PU Yop. Kita ada persembahan daripada Badan Kesenian Tentera Darat, kita ada daripada Apik Orang Lebor, kita ada daripada Line A to Z dulu kita jemput. Ada pertandingan memasak, pertandingan gubahan, kita ada Zumba 3 hari tu. Jadi kita telah jadualkan lah. So acara ni kita mula daripada pukul 8.30 pagi sampai pukul 10 malam. Hari terakhir tu kita ada acara penutup, dan kita rancang untuk menjemput Menteri Besar lah, untuk merasmikan penutupan majlis tersebut. Saya berharap supaya kaliber ini selain daripada untuk menjana pendapatan untuk persatuan dan juga koperasi, dapat membuka mata kepada masyarakat awam. Maknanya wujudnya PBITM dan wujudnya koperasi pahlawan, terutamanya mereka yang ahli-ahli politik, ahli-ahli JIC, swasta, GO dan sebagainya, dan dapat memberi sokongan kepada kaliber ini. InsyaAllah jika kaliber ini berjaya, kita akan cuba buat yang kedua pula, mungkin di tempat lain lah, mungkin di Manjung ke, di Pangkalan Hulu, tengok macam mana.